Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bersama saya PKS Adib dalam segmen 30 hari 30 sunnah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memanjangkan umur kita dan diberikan kesihatan yang baik untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Bila sebut bulan Ramadan merupakan bulan yang di mana manusia berebut untuk mengejar ganjaran-ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya nak kongsikan sebuah hadis berkenaan dengan perkara yang dituntut atau sunat dilakukan ketika bulan puasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Hal ini disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Maksudnya, manusia itu akan sentiasa berada di dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang saya bacakan tadi menuntut kita supaya menyegerakan berbuka puasa. Ia juga merupakan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Oleh itu, nasihat saya di sepanjang bulan Ramadan ini, kejarlah sebanyak mungkin pahala, walaupun bahkan dengan satu pahala sekalipun. Jangan mensia-siakan peluang merebut pahala walaupun semudah menyegerakan berbuka puasa ketika azan. Solatlah sebaik mungkin dan berhemahlah dalam penyediaan juadah berbuka puasa. Dan ingat, jangan membazir. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat beribadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.